Semalam, bekas pengurusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin mengesahkan bahawa PN menerima MIC sejak tahun lalu. Pada masa yang sama, Setiausaha Agong Barisan Nasional Zabri Kadir minggu ini juga mengulangi bahawa MIC masih merupakan komponen PN. Keadaan ini mengelirukan, khususnya kerana kepimpinan MIC sebelum ini menyatakan hasrat untuk keluar daripada PN pada penghujung 2025. Yang ini dikatakan pada himpunan parti MIC pada 2025. Tetapi pada hari yang sama mereka menarik balik usul itu. Malah Timbalan Presiden MIC dan bekas Menteri M. Saravanan minggu ini menyambut kemasukan semula Parti Progresif Penduduk PPP ke dalam BN. Selain mendesak Parti Makil Sakti, Barisan Kemajuan Indian se-Malaysia IPF, Kongres India Muslim Malaysia KIMA dan Parti Bersatu India Malaysia MUIP untuk turut menyertai Barisan Nasional. Persoalannya, adakah MIC mahu semua parti masyarakat India masuk BN pada masa yang sama MIC sendiri mahu keluar daripada BN?